For the first time in forever. Hello guys. Kau buat apa ini? Tak ada kerja Jomlah, ikut aku. Kita sarapan dahulu. Utamakan sarapan, bukannya harapan. Hari ni aku nak sarapan nasi kerabu. Kalau makan nasi kerabu tak sah tahu kalau tak ada teh ais. Teh ais ni adalah kombinasi yang sempurna bersama nasi kerabu ya guys. Tanpa teh ais, apalah nasi kerabu itu. Gitu. Tiba. Pertama-tama kita kena gaul dulu nasi kerabu ni ya. Nama lagi nasi kerabu, kenalah gaul bersama kerabu-kerabunya. Barulah boleh makan ya guys. Untuk suapan pertama, tak guna punya lalat, aku tampar kau. Suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya guys. Kau tengok je lah aku makan ya guys. Makan tu kan guys, tak sah kalau tak mau bawang weh. Macam-macam benda kita boleh membawang kalau kita duduk kat taman. Kita nampak orang tu buat ini, kita nampak orang tu buat itu. Pakcik Rukiah tu, anak Duyo itu lah inilah, Pakcik Masnah itulah ini. Kau nak makan tu sampah tu, kau yang buang merata, kau yang tinggal atas meja tu, kau kena buang dekat sampah, kau tak? Okay, kita jangan terlalu leka ya guys. Kita kena pergi tempat yang kita nak tujui tadi. Apa lagi? Kita berempit lagi. Let's go. Tahu dah sampai. Kat sini korang boleh cuci mata, korang boleh sampai terbeliak biji mata korang. Tengok macam-macam ada kat sini weh. Mana-mana peminat anime tu. Ini adalah syurga untuk korang. Macam-macam ada kat sini weh. Kalau pintu apa tu weh? Kucing comelnya. Kau tengok guys, apa yang aku jumpa guys. Automatika. Alamak, ada monster kat sini lah. Ada ini Big Hero 6 dan juga Stuart. Okey lah guys, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye bye.